persepsi kita bila melihat perselisihan, perbezaan pandangan, mesti pergi kepada persepsi yang positif. Lihat ruang mana pembinaan itu perlu dilakukan. Ya. Saya tak mau sentuh banyak ya, pihak yang berjaya membina persepsi dia yang akan mengawal pihak yang dipengaruhi oleh dia. Kalau pihak kerajaan yang berjaya, maka dia, pihak pembangkang yang berjaya, dialah yang akan menarik arus masyarakat itu sendiri. Tapi apa yang penting untuk kita memahami sunnah alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan manusia itu akan saling berbeza pandangan, akan saling berbeza dari sudut usaha-usaha mereka untuk yang pamit tak balik lagi. Ini kata dia hilang kan tak balik lagi. Lebih terperinci. Orang kerja ramai kau dia. Awak hang tak nak meja rumah kat Bamah digeluk. Pasti akan berbangga dengan apa yang dia miliki. Kita ada depa dan dijumpa lah mana tu kan. Betul tak begitu orang kita tanya tak mentah kan. Masa tu dia main tanya turun tak bisi. Keadaan sebenar yang ada dalam negara kita. Sebab itu dalam masa yang singkat ini ingin saya sebut beberapa peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang memegang amanah. Ya, bila kita sebut memegang amanah, dia bukan hanya Perdana Menteri, bukan hanya Timbalan Perdana Menteri, bukan hanya menteri, termasuk juga KSU juga, termasuk ketua pengarah, termasuk pengarah, termasuk ketua jawatan, siapa pun ya, sama ada dia dalam parti pemerintah, parti pembangkang dan sebagainya yang terlibat menguruskan urusan orang Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waliya amrul muslimin syai'an faghashahu fa huwa finnar." Sesiapa yang menguruskan urusan umat Islam dalam apa urusan sekalipun, lalu dia menipu umat Islam berkenaan, nescaya dia akan masuk dalam api. Artinya pihak mana sekalipun kalau dia tipu pengikut dia, ya, kalau dia tipu rakyat dia, kalau dia tipu orang yang bersama-sama dengan dia, ya, dengan mencipta suatu persepsi yang tidak benar tentang apa sahaja perkara, jaminan dia ialah berada di dalam api neraka. Ya, jaminan dia, ya, bisikan syaitaniyah yang sampai kepada dia nanti, ya, barangkali dia berjaya pada satu sudut, tetapi pada sudut yang lain dia sudah memporak-porandakan sebuah negara, sebuah bangsa, ya, apa namanya, dan suatu bentuk yang membawa kepada kerosakan orang ramai. Dan bila kita sebut perkara seperti ini, ya, ini satu natijah daripada kebencian yang berdekat. Sebab itu bila kita sebut sikap manusia, dia suka melihat pandangan orang lain. Bagaimana orang itu menyampaikan pandangan